Kereta kancil ni orang kata kancil minyak jimat. Jimat-jimat lah tapi tengok penggunaan lah. Tapi nak compare dengan saya pakai ni, dia macam lagi jimat kan. Dia tukang tu wah. Wah saya tegur. Dia selalu isi dalam RM20 seminggu. Ini RM20 RM20 tu untuk bukan seminggu lah, RM20 3 hari. Ni RM20 boleh dapat seminggu lebih tau. Seminggu lebih? Biasa 3 hari, yang ni 3 hari lah, ni seminggu lah, seminggu lebih sebab dia balik kerja. 3 hari kan. tu balik kerja lah. Untuk kerja saja. Memang kereta ni untuk kerja saja. Saya pun lah beli ni untuk untuk dia kan, untuk nak pakai kereta sedap. Kadang-kadang saya pakai. Cakap okey, memang okey lah. Tu saya cakap okey lah. Saya je pakai orang kata lipan bara apa yang stabilizer lain tu kan. Ada. Tak ada lah, tak ada kesan lah. Yang apa silver tu kan. Dia nak kata macam menentang ni. Kan saya tak pakai, saya pakai. Orang kata nak powerkan balik kan. Tapi tak rasa lah, tak macam ni lah. Tak macam yang saya pakai Voltec ni. Dia ada dua, satu yang biasa, satu yang max. Kalau yang max ni semua jenis CC boleh. Maksud dia kancil ni boleh. Saya tak pasti. Kalau dekat sini apa beza dia? Dia ada ni. Kat kotak ni abang nampak beza. Tu? Dia ada stiker dia, cuba tengok. Sebab saya beli tu, biasalah kot. Yang biasalah. Sebab dia kata ikut CC kan? Kalau biasa ni dia 1.9 cc ke bawah. Tapi yang max ni boleh juga pakai? Boleh juga. Apa beza yang max dengan dia punya cas dia lain? Lagi kuat? Lagi kuat sikit. Dia sebab ada walaupun voltage kereta ni rendah? Dia ada sebab macam ni. Sampai 25 voltage. Untuk lori sekali. Untuk lori ni boleh, sesuai untuk lori lah. Sebab ada customer kita dulu pernah guna lori yang ni. Tapi dia bila cucuk, dia punya radio dia tu short, fuse. Terbakar. Maknanya tak kuat lah, tak support. tak Tapi support bila guna ni api dia dia. okey. Tu beza dia lah.